Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geng. Bertemu lagi bersama dengan Tok Syara dalam perkongsian berkaitan dengan pengurusan, berkaitan dengan personal development, berkaitan dengan apa sahaja yang kita rasa bersesuaian dalam meningkatkan kita punya pengetahuan, skill dan juga kelakuan kita ataupun attitude kita di tempat kerja. Sekarang ramai yang terlibat dalam proses diberhentikan kerja dan menghadapi pelbagai cabaran. Maklumlah zaman ekonomi yang tidak menentu disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran luaran akibat peperangan, peningkatan harga minyak, kekurangan bahan mentah dan sebagainya. Banyak syarikat-syarikat mengambil inisiatif untuk menghentikan para pekerja. Kalau kita ikut bacaan di media-media sosial ataupun di media massa yang menyatakan puluhan ribu yang terlibat dalam pemberhentian kerja di atas faktor-faktor yang kita nyatakan inilah ya. Maka sebab itu setiap daripada kita sebagai seorang pekerja, inilah masanya untuk kita membuktikan kepada organisasi yang kita ni bernilai kepada organisasi. Bernilai dari sudut skill, bernilai dari sudut pengetahuan dan bernilai juga dari sudut kelakuan-kelakuan yang bersesuaian. Supaya apabila sampai masanya pengurusan ataupun top management memikirkan orang-orang yang mungkin mereka perlu buat keputusan yang berat untuk keluar daripada syarikat ataupun organisasi, maka mereka akan memandang kita sebagai insan individu yang bernilai kepada organisasi. Maka amat penting untuk kita tingkatkan segera kita punya pengetahuan, kita punya skill kita, kemahiran kita ataupun kelakuan kita supaya kita menjadi orang yang bernilai kepada organisasi. Antara kelakuan, attitude yang kita boleh tingkatkan ialah dinamakan sebagai orang yang suka membuat inisiatif yang baru kepada pengurusan ataupun syarikat. Orang yang sentiasa memberikan inisiatif. Orang yang sentiasa memberikan inisiatif ni orang yang bernilai, tuan. Apakah sifat-sifat orang yang selalu memberikan inisiatif ya? Mereka bila melihat satu masalah, dia tak tunggu untuk orang bagi arahan untuk menyelesaikan. Mereka adalah orang yang akan memberikan cadangan bagaimana selesaikan perkara tersebut dan mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu ataupun masalah yang sedang dihadapi. Orang-orang macam inilah orang yang digelar sebagai orang yang suka mengambil inisiatif yang baru, yang baik untuk membantu syarikat. Ini zaman yang bukan lagi kita merasakan, okey, aku ada kerja, jadi aku cuma buat kerja aku saja. Ini bukan zamannya. Ini zaman yang kita tak boleh lagi duduk diam. Kita semua kena berusaha untuk membuktikan yang kita ni bernilai. Kita ada value di mata pengurusan untuk kekal kita dalam organisasi yang kita berada sekarang. Jadi yang Tok cadangkan pada hari ini, kena banyak ambil inisiatif. Jangan tunggu arahan saja untuk membuat satu pekerja ataupun sudah jelas kelihatan satu masalah, kita bantu syarikat untuk menyelesaikan bersama-sama. Jadi itulah antara cadangan pada kali ini. Moga-moga ada baiknya. Kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.